Tengok depan ni, tengok depan. Okey, tengok depan Okey. Muhammad dua soalan. Orang serusa je, not dua. Okey. Apa kaki getau itu? Tanya soalan. Tengok penonton, tengok penonton. Masuk TikTok. Kaki jawab itu kaki. Ustaz, contohnya kita main asal, kita lihat logo. Apa muka dia? Kita semayang asal tapi gini niat zuhur. Jadi nak main asal ke main zuhur? Kita semayang asal niat zuhur. Kata ulama tidak jadi semayang asal, jadi semayang zuhur. Kalau ada qada maka jatuh qada. Kalau tidak ada qada, kata setengah jatuh solat sunat. Okey? Ada begitu. Dan ada yang sengaja katakan tidak sah, sengaja niat nak sembahyang asar pergi tukar niat sembahyang zuhur. Ada juga pendapat mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita ada hutang qada, kita salam pas sembahyang baru tengok aku pergi niat zuhur tadi. Kita ada hutang qada zuhur dulu dikira sudah membayar hutang. Dan ada pendapat mengatakan jatuh kepada solat sunat kalau kita tidak ada tinggal zuhur. Jadi sembahyang asar ada kena sembahyang semula. Okey, dengan niat yang betul. Kerana apa? Kerana bila kita kabur nama zuhur, jadi zuhur wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi kata bapat pada seseorang apa yang disebut namanya ketika berniat. Soalan kedua. Faham lagi dia? Faham. Kenapa faham? Cuba sebutlah Ustaz kabur. Boleh tak? Mayang asok boleh setengah malam. Boleh, tahu. Betul. Okey, soalan mudur ni.